Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Bertemu aku lagi Safahmi Safahmi Channel. Aku kena sebut slow-slow sebab kadang bila aku sebut laju-laju aku tak faham. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Safahmi Channel. Apa benda kan? So sebut slow-slow lah Jadi semalam ada game City ada game semalam, Newcastle pun ada game. Okay, lepas tu ada game best malam ni, which is Super Sunday, Arsenal Chelsea. Lepas tu Liverpool, orang dah tak berapa nak tengok, tapi kalau haters suka tengok Liverpool West Ham away aku duk rasa kalah lagi. Aku duk rasa lah Cuma aku nak cerita pasal semalam aku terkejut dengan ada sauna spa gay Lepas tu bila aku tengok senarai tu, boleh dikatakan majoriti orang Melayu yang pergi orang Melayu. Dan aku fikir, kenapa kita jadi macam tu? Sama-sama jantan suka, tengok jantan suka. Maknanya sama-sama misai sama-sama janggut, sama-sama misai suka. Rasa nak cium, rasa nak semua lah. Jadi aku rasa pelik. Orang Islam ramai. Lepas tu bila aku tengok yang pekerjaan masing-masing hebat-hebat tau. Ada doktor, ada dalam list tu. Maksudnya benda ni dia merangkumi semua. Daripada orang biasa-biasa, dia pergi ke orang yang profesional. Sebab gay ni sekarang dia dah jadi satu penyakit. Dia bukannya bila gay kau rasa kau kena taubat, bukan. Bila rasa gay dia macam layan lah. Layan. Sebab kita gay kita suka sama-sama jantan. Macam tu. So dia tak ada rasa bersalah, tak ada fikir dah umat Nabi Lut dulu kena terbalik bumi, tak ada dah. Okey, Allah sekarang Allah tak hukum kita sebab kita ni umat Nabi Muhammad sebenarnya. Kalau kita umat Nabi lain, terbalik lama dah KL sebenarnya lah Tapi disebabkan kita ni umat Nabi Muhammad, kita special. Kita ditangguh azab sampai ke kiamat. Cuma geng-geng yang main tu, geng-geng gay tu, kau nak tobat bila? Kau nak rasa bersalah bila? Kau nak kembali ke Islam bila? Ke agama, praktis agama. Yang aku cerita ni sebenarnya benda ni adalah dia datang daripada solat lah. Solat ke tak? Kau tanya gay-gay tu, pernah tak solat sebenarnya? Pernah ke tak solat? Dia tahu tak wuduk tu ambil macam mana? Dia tahu tak yang azan setiap waktu tu kita kena pergi solat, especially lelaki? Tahu tak? Yang gay-gay tu. Ke kau nak enjoy Kita kena taubat. Salah, Tuhan tak heran kita buat salah sebab kita manusia. Nama pun manusia. Manusia ni ada nafsu. Dah lah ada nafsu, syaitan lagi. Combine dua tu. Memang buatlah dosa. Aku buat dosa. Cuma aku tak cerita kat orang lah sebab nak cerita apa dosa, aib. Ni terang-terangan pergi ke spa gay. Kalau kau masuk geli tengok sama-sama jantan bercium pelik lah. Memang tak kena. Dia asalnya daripada solat. So solat tu dia paling atas sekali. Atas sekali solat. Yang pecah-pecah bawah tu dia akan keluar lah. Okay. So, solat dia tak kuat. Pergi pecah ke bawah dia akan jadi spaghetti. Dia akan jadi dolar. Sebab daripada dia tak kuat semua tu. Dekat TV banyaknya rancangan yang lalai. Sebab apa? Sebab solat. Dia tak solat. Juri solat tak juri? Host solat tak? Penonton solat tak? Penonton di rumah solat tak? Peserta solat tak? Cuba kau tanya. Kalau 5 waktu cukup cukup 5 waktu dolar tak akan seksi. Dan dia tak join pun dolar tu. Kalau cukup 5 waktu, tak ada gay tak wujud pun gay sebenarnya. Cuma kesilapan kita umat Islam ni, kita tak buat yang tu. Kita tak cukup solat tu. Dia akan jadi macam live kafe. Kafe dia tak solat tau. Sebab tu kafe kahwin sama-sama jantan pun boleh. Macam tu So benda ni dia berakar umbi daripada solat. Disebabkan solat lah
budak tak mencarut. Ni main game kalah sikit sebut Rinze, kalah sikit FUCK, kalah sikit dalam kain perempuan. Tu yang dia reti sebut. Dia tak sebut Masya Allah, Subhanallah. Sebab apa? Daripada solat lah. Dia asal-asal daripada solat. Solat yang mengajar kita semua. Everything, moral, adab, mulut. Mulut ni dia keluar sebab hati kita daripada akal kita. So dia pergi ke mulut. Sebab dalam otak kau duk fikir benda tu. Itu je. Bola-bola juga. Tapi jangan tinggal solat bro. Kau hebat macam mana pun, kau jangan tinggal solat. Okay? So malam ni, semalam City kembali ke back ke apa kita panggil, nak kejar balik lah Arsenal tu. Tapi City semalam agak goyang juga, sehinggalah Foden skor minit ke 90 berapa lah skor kan. Jadi akhirnya menang juga. Tapi game yang macam tu menunjukkan tim macam City, Liverpool ni orang dah tak heran mana dah. Okay? Macam Pep season lepas kalah manjang kan, straight 8 game ke berapa kan yang kalah straight. Lepas tu last sekali dapat nombor 3 ke berapa dah last kan. Season ni pun dia masih mencabar liga, tapi kalau kita tengok dia dah slowly, orang dah tahu dah kot kan taktik Pep ni macam mana. Lepas tu lawan pula Leeds, bukan power mana pun Leeds tu, tapi boleh score goal. Hampir-hampir membuatkan City tu jadi drop point. Okay. Lepas tu semalam Newcastle kalah kat Everton 4-1. Wah, kalah teruk jadi aku tengok kadang tim-tim macam ni dia kejap dia okey, kejap tak kan. Jadi sekarang ni EPL jadi macam unpredictable. Setiap season memang kita tak boleh nak jangka, tapi season ni pelik sikit pelik sikit. Arsenal duduk kat atas lawan Chelsea. Kalau dia menang, dia jarakkan 9 poin. Okay, 9 poin. Maknanya dia jarakkan daripada Chelsea 9 lah. Daripada City dia jarak berapa aku lupa nak check. Jadi sekarang City nombor 2 sekarang kan. Jadi kalau Arsenal menang, Arsenal tinggal jauh. Kalau Chelsea menang, Chelsea bagi peluang kepada kelab-kelab lain lah untuk kembali rebut EPL. Tapi what happen kalau Liverpool menang malam ni? Liverpool menang, aku rasa kita panggil orang putih cakap ada respite lah. Respite memang short lived joy. So aku tak rasa slot akan bertahan selama satu season. Tak aku. Whatever happen lah, menang ke kalah ke, kalau kalah lagi lah. Tapi kalau menang pun aku rasa slot tak akan bertahan lama. Sebab nak elak daripada pergi ke sebab ada orang buat macam ni. Kalau Liverpool tak menang game-game yang dia duduk skor lah minit tu kan, dia sekarang nombor 19 sekarang. Kalau tak akan ada go-go yang dia skor dalam minit lawan Arsenal lah apa semua tu. Teruk Tapi itulah, sebagai fan aku dah harap benda ni akan dan slot jangan duduk buat pelik-pelik sangat. Kadang bila aku fikir balik, dia macam dulu Chelsea dulu beli player ni mahal-mahal beli player mahal-mahal 1 bilion, tapi tak tengok menang ni pun liga pun. Tapi menang lah Club World Cup menang, okay. Lepas tu dia menang cup, tapi dia tak menang liga. So Liverpool sekarang bawah Klopp tidak spend mana, tapi boleh dikatakan tim tu kuat. Liverpool asyik cabar liga, walaupun dia tak menang liga pun dia asyik cabar. Tapi bila slot boleh spend beli player apa semua yang dia nak, tapi jadi macam ni. So aku tengok benda ni berlaku sama macam Chelsea. Chelsea pun sama. Chelsea macam ni juga. Teruk Chelsea teruk. Tapi season ni Chelsea macam up balik. Tapi Chelsea ni tak tahulah sejauh mana yang dia up balik tu. Macam tu. So pandai-pandai cakap, tengok lawan Arsenal ni dia boleh menang tak? Kalau boleh menang, hebatlah dia. Tapi kita kena ingat liga ni lama, bukannya satu game lah. Kalau satu game lain lah, macam main cup kan. Main cup menang layak. Macam tu lain. Ni liga ni
Kejap kau duduk nombor 1, lepas tu kau nombor 2, lepas tu kau nombor 3, lepas tu kau naik balik sampai dah habis liga. Dia lain. Tengok Chelsea macam mana. Aku tak tahulah. Aku tak berapa trust lagi lah Chelsea boleh cabar liga walaupun dia menang pun malam ni. MU aku tak tahulah. MU apa cerita dia nak naik balik, tapi aku predict kalau season lepas nombor 15, season ni nombor 14. Okey, tapi aku tak ada apa dah aku nak share. Aku rasa malam ni aku nak tengok Liverpool tu, still aku nak tengok game dia sebab tim yang aku sokong. So nak tengok menang lah. Macam tu Slot tu tak apalah, biar kelab fikirlah. Kita fan ni tengok je bola, menang-menang, kalah kalau pecah ke apa, macam tu layan je lah kan. Okay. So tak ada apa aku nak share. Untuk siapa yang buat tengok channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share kita sehingga kita betul lagi pada betul lagi channel Study. Okay. So aku dah harap kalau Arsenal betul-betul nak cabar liga, kau kena menang malam ni. Cabar liga kau kena menang dengan Chelsea. At least tunjuk kat orang lah yang kau ni betul-betul serius. Okay. Season ni adalah season aku sebab Arsenal CL pun nombor 1, Premier League pun nombor 1. Macam Liverpool yang season lepas CL pun top kan, nombor 1. EPL sejak bulan 11 duduk nombor 1, tak pernah turun. Macam tu bosku. Steady.